Keabsahan dan kelancaran perjalanan istiadat perasmian pembukaan Sidang Dun Negeri Sembilan ke-15 tidak terjejas tanpa kehadiran Pembesar Negeri. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mukris Tuanku Munawir bertitah pentadbiran kerajaan negeri wajar diteruskan dan berfungsi seperti biasa. Walaupun dengan ketidakhadiran Pembesar Negeri yang lazimnya mengiring beta pada setiap perasmian persidangan Dewan Undangan Negeri, keadaan ini tidak menjejaskan keabsahan maupun kelancaran persidangan ini. Baginda merasmikan istiadat pembukaan persidangan berkenaan di Wisma Negeri Seremban pagi tadi. Turut berangkat Tunku Ampuan Besar Tuanku Aisyah Rohani Tengku Besar Mahmud. Undang Yang 4 dan Tunku Besar Tampin bagaimanapun tidak hadir ke istiadat berkenaan. Tegas Tuanku Mukris, kelangsungan tadbir urus negeri perlu dipastikan terus berjalan dengan teratur serta kepentingan rakyat terus terpelihara. Sementara itu, sekumpulan individu berhimpun di hadapan Istana Hinggap dan Kompleks Wisma Negeri bagi menyatakan sokongan dan taat setia kepada Tuanku Mukris dan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun. Sekretariat sokongan dan taat setia kepada Yang di-Pertuan Besar dan Menteri Besar ini mula berkumpul di hadapan pagar utama Istana Hinggap jam 8.30 pagi. Penyerahan memorandum disempurnakan Wakil Sekretariat Profesor Dr. Muhammad Alwi Sari kepada Tunku Kecil Muda Tunku Datuk Mahmud Fauzi Tunku Muhyiddin. Himpunan berlangsung aman ketika penyerahan memorandum ini. Muhammad Alwi berkata pihaknya turut menyerahkan memorandum sama kepada Datuk Seri Aminuddin menerusi Wakil Menteri Besar.